Saya pernah dapat pengalaman pesakit beli daripada pasar malam. Dan mendapat kudis ulcer yang sangat teruk ya. Nama saya Aida Zairani Muhammad Zahidin. Sekarang berkhidmat di Gleneagle Hospital Kuala Lumpur sebagai salah seorang pakar mata di sana, dan bidang kepakaran saya adalah bidang kornea lah. Saya pernah dapat pengalaman pesakit beli daripada pasar malam. Dan mendapat kudis ulcer yang sangat teruk ya, sampai memang kudis yang sangat besar sampai kita perlu buat pemindahan kornea lah, kornea transplant kita panggil. Yang colour tu actually menyebabkan contact lens ada warna, dia ada letak pigment kan pada contact lens tu. Lebih bahaya lah sebenarnya doktor. Kemungkinan lah. Dia tak cukup pembuktian. Tapi maksudnya kena beli daripada tempat yang bertauliah. Tempat yang bertauliah. Itu yang paling penting. Beli kedai mata lah, kedai cermin mata lah. Yang bertauliah. Janganlah beli pasar online, semua pasar malam semua tu, saya tak recommend lah.